Selamat jalan, hati-hati. Hey, what's good? Kimi here. So, provide for today. Hari ni aku akan bawa kita pergi hiking dekat Bukit Bendera. Isep pukul 7. Biasalah Mak Pin. Apa salahkan Mak Pin? Dah dekat pukul 8 dah. Sementara tunggu Mak Pin mai, aku nak ambil angin dulu dekat Bukit Bendera ni lah. Pagi di Bukit Bendera. Penang Hill. Let's go. Suasana pagi dekat Penang Hill. Aku dah ronda sini. Mak Pin masih tak sampai lagi. Aku dah naik atas, lalu turun balik pun tak sampai lagi. Mak Sidai. Sementara tunggu Mak Pin, aku akan buat outfit check lah. Nampak Decathlon, seluar, bandel, kasut. Aku belum beli kasut lagi. Ni aku pakai Nike sport shoes, kasut hiking. InsyaAllah next aku akan cari atau hampa nak sponsor jam Garmin always. Bag hari ni aku bawa Rock Bros. Bini aku beli. Kalau hampa ada tengok Krabi punya vlog, hampa tahu. Aku makan pisang dulu. Lambat sangat. Nampak macam hikingnya atlet. Mas, segala sidai dah sampai. Nampak tengok. Aduh, buat hal lah. Tapi dah sampai. Nampak Mat Sidai. Ni bukan Mak Pin, ni Mak Sidai. Morning. Morning. Belajar pula guys. Hai. Plan pukul apa? Ha? Plan pukul apa? Katanya pukul 7. 7. Ni. Tak hijau ni. Tak lari je. Lepas setengah. Alah. Ni bukan Mak Pin. Kalau hampa nak tahu, ni lah Mak Sidai. Rasa tak kalah. Rasa tak kalah lah boleh. Aku bukan sport shoes biasa je. Hampa tengok baju sama. Akulah buat hal. Ini orang buat hal. Aku tak tahulah dia ni nak train untuk apa. Hampa tengok dia bawa beg. Dia kata ni 10 kilo. 10 kilo. Dalam tak ada apa pun. Botol air ni 2. Dalam ada dumbbell. Dumbbell berapa kilo? 10 kilo. Oh, 10 kilo. 10 kilo. Kira 10 lebih ni. 10 lebih. Kita tengok dia boleh survive ke tak? Kami boleh survive ke tak? By the way, ni first time aku nak ke orang kata hiking dekat Penang Hill. Mak Pin dah biasa berapa kali lah sebelum ni. Mak Pin? Dah 2 kali. Ni masuk ketiga. Pisang pun dah. Baik doh. Tak serupa pisang dah. Thank you doh. Penang Hill. Oh, Penang Hill ni. Here we go. Mak Pin dah ada nak cerita sikit sejarah Penang Hill. Dah lah. Tu trek Penang Hill ni yang selalu orang naik, dia start daripada stesen ni lah. Stesen apa ni? Train ni kan? Train ni. Mostly halfway train dia ni tangga je. Tapi tangga dia tu boleh kata tangga yang tak main-main lah. Tangga mencanak juga. Mencanak. Sampai mid station. Lepas tu dia punya ni track dah track biasa macam off-road sikit sampai atas. Sedikit sebanyak info dari kita punya orang kata hiking ni lah, hiker. Baju dah sama. Aku nampak aku pakai sweater ni lah. Aku punya jaket. Kalau nampak tu train dia punya laluan. Ada train. Nampak. Tapi nak buat outfit check tadi aku dah buat dah. Outfit check lah. Okay, Mak Pin nak buat outfit check. Biasa baju Decathlon for real. Seluar Decathlon. Bag high-tech. Aku beli dekat Direct Sport. Sport Direct. Kasut high-tech juga. Aku beli kat Sport Direct. For sure. Sport Direct boleh Sponsor. so good. Sponsor aku sekali. Aku tak ada kasut lagi. So we are into nampak heritage trail.
Let's go. By the way, Garmin. Jangan lupa. Aku dah set dah. Aku tak set lagi. So kita set untuk height. Okay, GPS. So GPS aku dah ready. Aku dah start. Let's go. Lampau awal-awal naik apa jangan excited. Ni baru orang kata muka di bawah. Salam perkenal. Belum lagi. Wah? Belum salam kenal lagi ni. Bukan lah. Belum. Ni bukan tangga dia. Ni bukan tangga dia. Ni bukan tangga dia. Mak Ping kata. Welcome to Penang Hill. Go. Lawa view sini. Kalau guna mata orang kata mata kita lawa. Mata hati. Ni train punya laluan. Nampak satu macam lah. Kata train bagus ya. Ni first time buat 10 kilo 10 kilo. Cuma ambil tahan train tu wah. Aku ada mission Ada. untuk ni. Oh, Nanti korang akan tahu. stay tune. Ni baru pengenalan dah. Yes sir. So now kami dekat orang kata muka lima Penang Hill. Laluan warisan. Apa tengok daripada tahun 1890. Laluan warisan. Dia punya nama track lah. Ke apa? Kan? So ni lah. Let's go. Ni orang kata salam pengenalan dekat laluan warisan Bukit Bendera. Sejak 1890. Inilah sejarah Penang Hill yang ada Bukit Bendera. Bukit Bendera tu Penang Hill lah. Let's go. Kata dia tengah relax, tapi aku dengar dia punya nafas tu satu macam ya. Tu memang dah nombor aku. Orang kata dah ada tebu kecil. Tebu kecil. Tu ada juga orang baru naik. Ni baru tangga hotel. Hai hang dari tadi yang betul mana satu yang betul. Let's go. So ni train. Kalau hampa tak suka adventure kat sini, apa boleh guna train punya track. Hampa ni ikut railway. Guna railway. So ketinggian lah daripada yang tadi aku tunjuk tu, dia punya pintu masuk sampai ke atas 800 meter. Mak Ping kata hantar mana weh? Tahu? Ni lah business lah. Mr. Google. Why ada ayam bai. Let's go. Chicken dance satu kali. Tolong ah, payung ah. Chicken dance. Buat KC je. Oh, 3.5 boleh tak? 5 kilo kat situ. Sebab itu aku buat apa? 3.5 kilo. 3.5 kilo. Kalau lari tu dalam paling-paling pun selalu lah normal orang dalam 20 minit macam tu lah. Normal lah. Tapi kalau hiking ni macam apa tahu, dia lain sikit. Stay tune. Kami boleh survive ke tak? Pin. Okay. Inilah tangga yang aku masukkan tadi. Inilah. Buat tengok. So tangga ni sampai mid station. Sampai mid station. Let's go. Kita tengok. Tapak kasut aku kalau kata tanggai ke cabut ke kira hardcore lah. For now still okay. Hai. Oh, Apa? ada tempat rehat sial. Station. Checkpoint kedua. Tadi first. Tapi awal sangat. Aduh. Take a break. Live life before life leave you. For sure. Hei. Baik tu. Korang ni lah aktiviti orang yang tak bekerja. Still good.
Mungkin aku akan try lagi macam mana dia punya api 10 kilo bag dia tu. Aku nak terima cabaran tu. Ni aku galah pula Ben. Kali ni pula aku jadi apa? Pilot untuk bag Mak Pin. Kau tengok 10 kilo. Oh, tapi best lah. Lain macam lah. Tapi bag ni macam sedap lah. Okay. Dia tak rasa berat kan. Dia kat ni lah dia punya apa? Pack kat ni bag. Let's go. Jauh lagi perjalanan. Pin, ada kata-kata Pin? Macam aku cakap tadi, live life before life leave you. Tangga-tangga kejayaan. Apapun orang kata, respect the road. InsyaAllah akan sampai. Let's go. It's a beautiful night. Puasa salah satu faktor dia kasut lah. Kasut main peranan. Aku rasa kena cari juga. InsyaAllah kalau ada rezeki. Laluan kami ni Mak Pin kata bypass A. Orang dah paling jarak orang kata paling dekat jugalah. Let's go. We continue our journey. Sampai atas baru dah bypass tu. Oh, sampai atas. Atas tu baru boleh. Baru dia ada Baru boleh ada choice. laluan bypass tu. Laluan bypass. Dah 41 minit macam tu. Kami tiba di Heritage Trail Penang Hill Station. Train. So, alhamdulillah dah sampai dekat ni. Orang kata kat mana ni? Sampai dah ni? Ha? Mid station. Mid station. Kami dah sampai dekat mid station. Tadi lebih kurang 41 minit kami sampai dekat mid station Penang Hill. Aku nak tunjuk view ni, view yang mahal kat hampa. Inilah orang kata view dekat mid station. Lawa. Mak Pin dengan bag 10 kg dia. Buat hampa yang tak biasa mai, aku tunjuk. Inilah kalau kata hampa hiking dekat Penang Hill. Lah ni mid station. Dekat mid station macam ni lah dia punya rupa. Nampak ni lama punya. Next kita naik tahi lah. Of course lah. Oh, bukan dekat sini je. Kita akan mencanak lagi. Ini baru. Ini orang kata Walaupun dia nama mid station, taklah sampai separuh ni. Cek Je. Tadi aku dah dengar macam Yalah, okey. Ya. so kami akan mencanak lagi laluan train. Kalau hampa tak suka adventure tu, macam aku kata tadi, hampa boleh naik kot sini. Ada rezeki hampa nampak train naik dari ni lah. Kita dari view mid station ni, train on the way naik. Kami tak claim ni. Macam orang Penang ni hiking. Itu sarapan orang Penang kalau hiking. Nampak ya. Stop dekat mid station Penang Hill. Let's go. Kan mostly yang naik hiking kan. Ha? Yang mostly naik hiking. Kadang ada yang turun naik tu. Betul. Oh, yang tu bau. Bau orang kata bau telur. Lalu sebab aku pernah macam tu. Anik dengan adik aku itu. Oh. Kami turun naik tu. Akak hampa lah yang bau telur. Yang betul lah tu. Siul. Mak Pin tanya nak pergi toilet ke tak? Anak hantu naik train pun tak.
Kalau kata kencing dan seluar. Baru kan tak tentu. Kita sambung. So kita jumpa dekat mana, Ben? Next station. Kira last tu? Tak lagi. Belum lagi. Let's go. Tadi kami ada nampak anjing. Mana dah? Lat ni banyak. Menyorok. Dia tahu bapak anjing man. Bagi satu kata-kata sikit. Yalah, selamat jalan, hati-hati, mudah-mudahan ya kan. Yes. Baik. Kang. Terima kasih. Baik. So itu satu kata-kata semangat bagi aku. Alhamdulillah. Oi. Kami dah dapat key, orang kata key kejayaan kami yang sebenar. Yang itulah kami cari. Satu macam ya. Jangan baju dah sama colour. Orang chop lagi. Waktu aku tahu kat ni sumpah ngulak. Yang sebut sia. Serius sumpah. Naik apa? Ulak kecil lah. Naik apa? Aku seorang yang itu lah. Hai. Orang dah masuk tempat-tempat aku ni. Kau boleh elok cakap benda-bendanya tak sewajar, tak sepatutnya. Sekarang ni dah sejam 4 minit. Tadi kami take a break. Banyak ambil masa jugalah tadi kat mid station buat video. So sekarang tak sampai 2k pun lagi. Sejam 4 minit. Sampai situ bang. Ha? Apa? Mana? Station. Apa atas station pun lupa. That's good. Kami dekat tak tahu. Oh ini adalah Claremont Station. Station. So 449. 449.3 meter. Mak Ping kata total 800. Atau lebih lah. Oh, ada CCTV. What's good? Train. Everything good. So ni ada lama punya signboard. Hampa boleh feel lah dia punya vibe zaman dulu. So now hujan guys. Hujan. Kami walaupun macam mana pun journey tetap diteruskan. Anak-anak tangga harus Daki. Tak putus lah. kita sambung. Masih jauh perjalanan ni. So kan tadi mid station kita dah sampai. Lepas tu kita sampai ke apa? Claremont station tadi. Then last lah orang kata top station. Let's go. InsyaAllah doakan kami. Tangga-tangga bolehlah hampa rasa laluan jenis trail lah. Ni off-road bak. Dia ada ni, nampak hampa rasa lah sikit. Dia punya adventure. Kalau hampa biasa main game Tomb Raider apa dulu, dia tempat dia macam ni. Ya. Bukan senang nak mendaki sambil bervlogging. Ada seorang pendaki hikers kita. Kalau nampak laju dia laju. Allah. Kalau hampa lalu sini tengah hujan, hati-hati sebab jalan agak licin. Kita boleh letak vlog title apa. Aku dah dapat hiking Pinner Hills sambil orang kata carry 10 kg dalam beg. Boleh. Demi cinta. Jalan agak licin, mencabar. Kalau nampak, ya. Kami akan teruskan sampai ke top station. Jom. Walau cuaca hujan, kita buat video untuk apa. Sekarang kami
Ada bypass G. Atas bypass J. Sini. Ni kita ada dalam bypass C. G, sorry. G. So, kita akan lalu paling dekat sampai atas. Kiri ni lah. Ni. Atas ni, start ni. Start ni. Dan naik atas. Yang straight kan. Kita tak ambil jauh-jauh kot. View sini pun. Itu kalau sini. Okay. Lawa juga. Tadi stesen apa bawah tu? Apa tu? Viaduct Station. Ni. Viaduct Station. Dia ada. Ni kita nampak monyet ni. Yes. Let's go top station. Laju. Angkat laju ah. Sudah turun tu. Ni bypass A. Paling Ni. bypass A. Lawa. Ni bunga apa? Pin. Ha? Ada bunga ke do ni? Do lah. Kan. Lawa. Orang kata Lawa. purple ni. Purple Slomic Nectar. Purple Slomic Nectar. Tapi kalau apa nak tahu yang betul, itulah bunga dia. Sebab Mak Pen dulu dia budak landscape. Ya ke? Budak landscape. Bukan. Budak kimia. Hang buat apa dengan dia ni? Tak adalah. Hang takkan tahu lah. Sebab kau bukan budak kimia. Ulang sekali lagi. Ni. Purple Slomic Nectar. Betul lah. Google lah. Apa Google? ChatGPT. Apa Google, apa komen? Purple Slomic Nectar. Ni. Bunga ni, don. Penat hiking, penat dengan Dennis pasal. Naik sikit sampai jalan utama. Situ. Kat situ je. Destination kita dekat kafe. Sebab aku lapar tu. Oi. Lapak tu. Ni khas. Tu nama apa? Nama untuk apa? views. Nama betul dia apa? Tahu tak? Ni budak gonggok gila. Bukan. Nama saintifik. Nama macam dia apa? Nama apa dia? Nak aku readkan sekali je. Gigantus centipedis. Oh, dia sebab dia dekat dengan macam dia panjang, macam dia jantas sikit lah. Dia macam dia jantas sikit lah maksudnya. Bukan. Barang ni jangan main lah. Hewan liar jangan main. Gigantus centipedis. Ya. Bypass A. Mana? Ni. Sampai dah. Here we are. Belum lagi. Tu je. Betul-betul dekat top station. Sikit lagi. Tu sampai. Top station tu station naik tapi tu kita tak pergi tu. Kita tak pergi situ. Lepas tu rendah lagi. Kita pergi atas lagi. Kita atas lagi. Top lagi. On top. Relax. Zamri. Bawa ramai. Finally kami sampai kat top station. 2 jam lah, orang kata 2 jam. 3.5k dari bawah tadi sampai ke, kalau hampa boleh nampak, kalau hampa familiar dengan sini, kami kat tengah-tengah, orang kata berkep bendera lah kat atas ni. So Pin, finally we are here. Sampai 10 kilo in the back. 10 kilo mission naik ke atas complete. Kita pasangkan tekak dulu, lepas tu kita turun balik. Kita tak turun pakai yang tray dah. Macam nak buat hal lah. Nak antuk punya. Nak antum lah. Kita turun balik track tadi. Macam biasa. Bubuh. Fikir. Itu dah try tu beli jalan itu. So ini Pak Pin, 10 kakak bagi RM8, okey, potong RM2. settle. RM8 je. So 16 lah. Ya, 88 16 saja. So kami singgah beli ayak buah dekat No Cafe. Ada 2 lah. So ayak dah sampai Pak Pin. Ayak apa? apple juice. Apple juice. Aku orange. Ya apa? Orange juice. Macam mango ah. Kasar sikit. Minum. Kabus. Tapi cuaca dia taklah sejuk sangat tau. Boleh lah.
Kami nak buat hampa tengok view yang ada kat sini. Nak tunjuk kat hampa pun tak boleh sebab tengah kabur. Kabus. Hujan. Nasib baik tadi dah ambil siap-siap kat mid session. Mid session tadi aku dah payung. So sekarang dekat top station kabus. Alhamdulillah, finally kami sampai juga dekat top station bersama 10 kg berat bag ni. Mak pen carry. Aku pun dapat rasa memang berat. So kira challenge jugalah. Kami akan turun balik pakai jalan yang sama. Mungkin tak banyak footage lah sebab jalan basically memang jalan yang tadi kita naik tu, kami naik tadi jalan yang sama. Mungkin sikit-sikit je aku akan ambil. Selebihnya kita jumpa dekat bawah lah. Bawah. Besar. Dekat base kita sebelum naik. Let's go. Tak macam dulu. Dulu orang kata vibe dia lebih lagi. Lah banyak yang dah tarik. Bukan banyak yang tarik, kira nikmat tu dia dah tak macam dulu. Dulu waktu zaman bercinta dengan wife aku, pernah datang sini sekali. Kunci, kalau hampa tahu main sini wajib buat kunci love tu tak. Kami ada. Jadi kunci tu kat mana? Atas? Betul-betul. Dulu dia area sini. Dalam ni. Tapi sekarang tengah renovate. Mak Pin pun dulu dia kata dia ada juga. Makarut. Makarut. Tapi tu orang kata dulu lah. Sejarah masing-masing ada, orang kata pengalaman masing-masing. So syarat untuk wife aku tengah renovate. Let's go. Kami on the way turun. Kabus kehidupan. We are here. Another view from Penang Hill. Slow lah, paling slow kan. Slow. We slowly heading back to our base. Apin? Kalau hampa nak main, kalau kasut hampa tu dah haus, memang tak disarankan turun kot sini balik. Dan kalau kata lutut hampa lembut, better hampa kena training sikit baru boleh. Macam ni lah orang kata kehidupan. Waktu kita nak mula-mula apa-apa pun dalam satu benda bukan mudah. Tengok macam tadi pun ada tangga, ada jenis trail. Tapi bila hampa dah berjaya tadi macam naik ke top station, now kita dah, orang kata dah nak turun balik. Dia umpama macam dah berjaya naik atas, nak turun balik tu senang, mudah. Tapi macam tu senang. Macam tak ada kaitan. Tak ada kaitan lah. Apa benda tu ni? Dah aku nak masukkan macam bila kita usaha nak satu usaha, tapi bila dah dapat tu macam ni lah, dah mudah. Kita dah tahu macam mana kat bawah tadi. Jalan tu kita dah nampak macam mana. Jalan tu first kita tak pernah lalui. Itu memang susah. Tapi once kita dah lalui, sebenarnya senang je. For sure. Kita kena hadap je benda tu. Hadap. Ke depan tak tahu. Senang ke kita kena tempuh juga. We never know. We don't know. We don't know. We don't talk. Bukan ni jalan ni lah. Ni lah. Kita buat video tadi sini. So macam tu lah kehidupan. Sebelum nak naik tu memang susah. Tapi bila dah hampa dah tahu macam mana susah payah dah, bila hampa nak turun balik tu, maksud aku hampa dah tahu lah macam mana kat bawah tu punya cabaran. On the way turun. Itulah kata-kata hari ni yang tak ada kaitan.
So ni lah tangga-tangga yang kami naik tadi. Ni kalau kau tengok vibe ni macam nak mandi lah. Mak Pin masih steady dengan 10 kg bag dah tu. Nothing lah Pin, nothing lah. Tapi macam aku kata, apa dah? Lepas ni botong gas lah Mak Pin. Nampak komen kod apa lepas ni Mak Pin punya challenge tambah berat lagi ataupun ha? Tambah-tambah lah. 10 kg. Hai, kata ni. Ya, channel tu channel lah. Nampak view lah. Ni yang kami sembang-sembang tadi Sat. Bypass G. Tadi session ni tadi tak ambil sebab hujan. Apa? Viaduct station. Lawa. Hujan baru lepas berhenti. Kabui pun dah slow-slow. Tak ada pengalaman. First time aku hiking dekat Penang Hill. Mantap. Such a great moment lah orang kata. Experience. So ni station buat viaduct. Buat hampa yang bisa mai mesti hampa cam. Wah. Tadi kami berhenti bawah tu waktu hujan. Bukan hujan lah, dia gerimis kalau ikutkan. Gerimis tadi agak lebat juga. Wah, sini lawa tak kalau ambil gambar? Sini lah lawa ambil gambar. Let's go. Jangan silap step ya. Ini view lawa. Tu ada brother. Dah slow. By the way, kasut aku tak berapa suggest, tapi still Betul licin. Hampir jatuh kat kayu. batu ni kan, batu ni kan tadi. So buat apa nak main ni, better cari kasut hiking lah. Jangan nak orang kata nak buat style pakai, jangan kata nak buat style pakai kasut sport shoes, tambah sport shoe hampa tu dah 20%. Tapak dah 20%, hampa gagah nak main. Orang kata boleh main, hampa naik je lah. Balik hampa naik train lah. Oh deh. Kalau kata jalan kering mungkin okey sikit, but still orang kata bahaya. Mak Pin tam-tam dia pakai kasut khas. Oh, kita dah sampai dekat orang kata kata-kata azimat kita tu. Kat sini tu. Depan lagi. Bukan depan lagi. Kata-kata azimat tadi. Belakang lah tu. Ha? Oh. Nampak. Aku dah kata tadi bukan orang. Sini. Apa tengok full vlog ni, apa akan tahu apa itu. Dan orang kata kata-kata azimat yang kami dapat. Jangan tengok. Ha? Yang hitam tu pula. Weh. Ini orang panggil. Oh dah. Mai. Hanya ni penting. Tadi kalau nampak ada segerombolan daripada dalam. Nampak. Kau ada digan. Pin tolong kau Pin. Dia follow Pin. Dia follow. View lawa. Lawa. Kita berpatah ke mid station. Sat pula tu nak Pin.
Sat tadi dalam 11.20 kita turun kat Mid Station pukul 12 dalam 11.20 pukul 12 40 minit. Lebih kurang ya? Lebih kurang. Tadi kita naik 41 minit. 41 minit kita naik. Naik mana? Naik sini. Naik Daripada bawah. Naik slow. Nanti dah turun. Yalah. Tapi 40 minit kan? 11.20. So view dekat Mid Station mantap. Memang mantap. Korang nampak tadi yang aku abang Mid Station punya point, checkpoint. Ben, pijat tik lah. Pijat tik lah. Mapin turun macam lain macam lah, semangat tak sabar nak ni lah. Ni orang kata killer tangga penyesalan. Tadi yang kami naik agak orang kata ni lah, menguji kita punya ketahanan, endurance. So hari apa kau boleh tengok mesti akan mencanak waktu naik tangga ni. Sekarang turun better. Bukan better lah, memang tak rasa apa sangat. Stay tune. Kita jumpa dekat base. Tangga ni area sini agak licin. Hampir drift. Tapi view, feeling, adventure dia tu memang nice. Dia licin bukan sebab apa. Sebab tadi gerimis atau hujan. Sebab itulah agak orang kata jalan tak berapa elok. Licin. Checkpoint yang kami berhenti tadi, balik memang tak pandang langsung no. Kita syarat hikers kaki cekang. Dia buat dia punya state, abang kata Hall of Fame dia pula kat situ. Hikers kaki cekang. Dia buat Hall of Fame kat tangga. Lutut maping ketut apa? Lembut. Ketut. Boleh naik tu kira kuat tapi belum tentu turun. Naik boleh, turun belum tentu. Mostly naik tu cabaran, orang kata letih lah. But turun ni dia tak letih. Rate tak tinggi, tapi kita punya fizikal pula yang dia menguji kita punya fizikal. Kalau kata gel lutut hampa tak top up, sorry lah. Bila je Ali. Shout out to Ali. Terus Ali. KFC. Jom. Bye. We almost sampai ke our base, tempat kami bermula. Bayangkan orang zaman dulu buat kerja naik turun. Pengalaman, experience. Orang kata yang kalau bukan percuma. Main sini tak perlu bayar. Just hampa standby hampa punya fitness, hampa punya endurance, fizikal. Kasut penting. Kasut sangat penting. Dan juga 10 kg punya bag. Finally. Hampir. Finally we are here.
Nampak? Let's go. So our base Sampai yuk. Kan? Betul-betul base belum sampai, tapi Tapi inilah di sinilah yang kami bermula sejak 1890. Tahun 1890. So nice experience. Alhamdulillah jumpa jalan keluar. Kami naik atas tadi ikutkan Mak Pin dia craving apple juice. je. So naik atas ni apple juice lah. Ya. Tak dapat apple juice sampai tengok lencun. Pi lencun, balik lencun. Dan kering sat lah lepas kena juice atas tu. Kata-kata hari ni Ben. Kata-kata monya. Hanya mimpi maksudnya Mak Pin. So macam aku cakap tadi lah. Live life before life leave you. Oh, burung ris. Inilah jalan on the way lepas keluar pada tempat hiking laluan warisan tadi. 360 darjah untuk Ambah. Distance dia punya ketinggian paras laut 800 meter. Jarak pula boleh kata, bukan boleh kata lah, kira memang ikut Garmin punya route ikut jam. Jarak distance dalam 3.5k dari awan sebelum naik sampai ke top station ni Paling atas lah. paling atas. So patah balik 3.5k juga dalam macam tu, sama. Total 7k jarak Penang Hill naik turun 7k je. Kalau orang kata running 7k dalam 40 minit, mungkin setengah jam kalau yang pro. Tapi kalau hiking 4 jam lah kan, 2 jam naik. Dah turun sat lah. Turun dalam sejam aku rasa. Sekejap. 20. Turun sejam, naik 2 jam. So almost 3 jam, 3 jam setengah macam tu. Let's go. Best. Macam nak mandi. Still good. So nak Pin, sama swimming lah. Swimming dekat Alam Lane. Let's go. We are back. Kalau hampa tanya experience aku hiking dekat Bukit Bendera ni, cabaran dia mungkin waktu naik tu je, sebab dia memerlukan hampa punya endurance, ketahanan hampa lah. Dia waktu turun pula still orang kata memerlukan hampa punya fizikal, but boleh try. Best hampa kena cuba bawa kata. Buat hampa yang tengok video ni mungkin hampa dah bisa main, so hampa boleh tengok balik. Buat hampa rindu suasana waktu hampa hiking. Mak Pin apa tak tahu lah, mungkin dia dah muntah apa dalam tu. Acah-acah cover macam larat je kan. Mak Pin dah main. Mak Pin dah muntah. Buat elok kencing kan. So Tahan tu di. finally we are here, back to our base. Kalau hampa tanya aku rate pukul 10, aku boleh bagi 8. Ya, ni Penang Hill. Bagi aku tahap kesusahan dia apa 10. 6 lah. 6. Aku dah banyak kali Ya, sebab Mak Pin dah biasa naik. Bagi aku first time, dan aku jarang hiking. Mak Pin selalu kau hampa tengok kasut lah. Salam orang kopi. Mak Pin kata 6, aku kata 8. Sebab aku jarang. Kita kena try gunung lain. Yes sir. Di bukit lah.
Sebab aku rasa yang hiking yang ni yang paling aku naik paling ni tu. Yang please sekarang. Bukan paling, apa, paling tinggi lah. Boleh kata paling tinggi dengan paling Cabar. mencabar aku sebab aku tak biasa pergi yang lain. Pergi pun contoh Tok Kun biasa je. Saya Tak kalah yang aku pergi dua tu je. Tok Kun dengan ni Bukit Bendera. Dengan Botanica, tapi yang tu tak naik full lah. Tak naik full. Botanical Garden. okay. Penang Hill, It's a wrap. It's a wrap. We are done. 7K. Naik turun. Naik 35, turun 35. Paras ketinggian 800. 800 apa? 800 33 meter. something like that. 833 meter. 833 meter. So Aku buka Kami- beg tadi aku. Hilang beban tau. So kami nak settle down. Balik mandi dulu. So kita jumpa Settle di dah. lain vlog lah. Apa yang patut dulu. InsyaAllah kita jumpa. Mungkin aku akan bawa Mak Pen lagi lepas ni. Vlog. Apa, stay tune. Apa komen? Apa komen lepas ni nak hiking. Renang sudah, hiking sudah lagi. Apa lagi? Apa lagi? Hiking spot mana lagi yang orang kata mencabar. Apa boleh suggest? Mana tahu Mak Pen nak pergi. Mak Pen nak bawa lepas ni, bawa tonggeng lah. Dia galah Tonggel pula ni. 20 kilo. 20 kilo. Berapa Apa komen. So that's all for today. Thank you for watching. Jangan lupa gratis. Jangan lupa subscribe. Subscribe itu gratis. Subscribe itu gratis. So keep me out. Mampin out. See ya. See you in the next vlog.